Bila ditanya kepada YB Syed Saddiq, apakah harapan, apakah komennya, apakah ulasannya tentang perkahwinan dengan Bella Astila, dia kata untuk ketika ini dia serahkan segala-galanya kepada takdir. Dia sendiri sangat sedar bahawa takdirlah penentu segala-galanya. Kalau ikutkan, ada 3 hari je lagi masa dia untuk kekal bebas ataupun terpenjara. Bukan mudah ya, drama kehidupan seperti ini yang perlu dilalui oleh seorang anak muda. Kita pun tak tahulah apakah yang membawa kepada berlakunya sesuatu takdir seperti ini. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang kita sendiri tak tahu kenapa kita terjebak di dalam sesuatu itu. Itu jugalah takdir, kelalaian, kesilapan kita. Sebab kita kena sentiasa tahu orang akan sentiasa nak mengambil kesempatan bila kurangnya rasa empati di dalam diri, adanya elemen-elemen kerakusan, dan bila kita tidak menjaga akhlak, di samping adanya sifat-sifat sombong, dengki, khianat dan sebagainya. Ini semua adalah drama dan mainan kehidupan kita. Sebab tu teman selalu sebut, susah sangat kita nak jumpa orang yang baik. Tak seronok sebenarnya. Kadang-kadang kita tikam orang daripada belakang hanya semata-mata kerana hasad dan dengki. Kadang-kadang orang mendapat rezeki, kita mempersoalkan, kenapa dia? Kenapa bukan kita? Di sinilah akan bermulanya penyakit hati, hasad, dengki, sombong. Sebab itulah Iblis sendiri dianggap derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana Iblis melakukan zina, bukan kerana Iblis mencuri, bukan kerana Iblis ni membunuh, tetapi hanya kerana kesombongan. Jadi apa yang teman nak luahkan di sini, kita tengoklah balik semua ini drama kehidupan yang sepatutnya menjadi iktibar kepada diri kita. Sebab kadang-kadang kita lupa bahawa perjalanan kita ni jauh lagi, bukan berhenti setakat di dunia ni saja.